Pernah tak terpaksa ulang-alik ke tandas sebab rasa nak terkencing? Tapi bila dah ke tandas, rasa tak puas pula. Lepas tu selang 5 minit, rasa nak pergi ke tandas lagi kan? Perkara ni akan ganggu ibadah harian kita. Kadang tu solat subuh pun sampai terlepas sebab tak cukup tidur. Ada punca yang menyebabkan kencing tak lawas. Sebab hari ni saya nak share punca sebenar yang menyebabkan kencing tak lawas. Ini biasanya yang berlaku apabila pundi kencing telah rosak dan juga lemah. Jadi apabila pundi kencing rosak dan juga lemah, ia menyebabkan isyarat otak kepada pundi kencing pun tak betul. Jadi, abang-abang di luar sana ada masalah macam ni tak? Kalau ada, komen nak di ruangan komen. Saya nak cuba bantu abang-abang di luar sana untuk atasi masalah ini. Tekan button order now untuk info lanjut dan order sekarang.